Di Iran dia banyak akan tulis ajlan al-mahdi, kan, al-muntazar. Mahdi muntazar. Mahdi di sisi Syiah Imamiyah ialah Muhammad bin Hasan al-Askari. Muhammad bin Hasan al-Askari. Muhammad bin Hasan al-Askari adalah imam yang ke-12 yang ghaib, yang akan muncul menjadi Imam Mahdi pada akhir zaman. Pada sisi pandang sarjana-sarjana Sunni, dianggap bahawasanya ini adalah Mahdi khurafi, Mahdi khurafat. Sebab Syiah Imamiyah mereka telah buat keputusan jalur orang yang boleh jadi imam bagi 12 yang disenaraikan itu hendaklah daripada jalur titis keturunan Al-Husain bin Ali. Al-Husain bin Ali itu anak siapa? Anak Sayyidina Ali. Kenapa tidak Al-Hasan? Tuan-tuan, Sunni banyak juga kait dengan Hasan. Pasal ada hadis Abu Daud, Nabi tunjuk Hasan. Syiah kata Husain. Masa Asy'ari Arqam muncul dulu, dia punya titis Husain sama dengan Syiah. Syari punya sama dengan Syiah, walaupun dia buat bahaya Syiah, tapi dia sebenarnya telah menterjemahkan idea Syiah. Dia dah tak ada dah, tapi saya cerita sejarah orang yang mengaku Mahdi. Kenapa Syiah tak mau sebut Al-Hasan? Sebab Al-Hasan bin Ali telah buat satu benda yang Syiah tak boleh maafkan, walaupun dia tak kata. Salah seorang Al-Hasan ni salah seorang daripada imam dia, iaitu Syiah. Al-Hasan telah mendamaikan, menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Al-Hasan adalah khalifah selepas bapaknya Ali. Pada Amul Jamaah, pada tahun Jamaah, Al-Hasan mengambil keputusan step down daripada kedudukannya sebagai khalifah, bagi jawatan ni pada Muawiyah supaya orang Islam tak bergaduh. Pasal ada persaingan, dia kata tak payah bersaing lah, ambil lah. So kerajaan Bani Umayyah itu bermula. Ini perkara yang menyebabkan Al-Hasan tak diambil titis keturunan dia. Oleh kerana nak kepada titis keturunan Al-Husain bin Ali, malangnya imam yang ke-11 Syiah, iaitu Hasan Al-Askari, dia tidak ada anak. Bila dia tak ada anak, siapa nak jadi imam yang ke-12? Dia imam 11. Jadi Syiah mendakwa bahawasanya imam yang ke-11 ni ada anak, tapi anak dia ni ghaib. Orang cari tak jumpa kerana dia telah masuk dalam satu lubang di Sirda. Nah, anak dia ini bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari. Muhammad bin Hasan Al-Askari, anak dia inilah yang orang Syiah tunggu. Saya dulu ada guru, siapa yang pernah belajar di Jordan, dia akan kenal, pada zaman dia meninggal, terkenal sebagai penulis besar tentang al-hadisul tentang al-fitan wal malahim. Fitan wal malahim ialah istilah yang disebut oleh para sarjana hadis merujuk peristiwa-peristiwa yang berlaku pada akhir zaman. Kalau kita tengok dalam kitab hadis, Kitabul Fitan wal Malahim, kitab tentang fitan dan fitnah dan kejadian-kejadian yang akan berlaku pada akhir zaman. Ada Ibnu Katsir, ada kitab Al-Fitan wal Malahim, himpun hadis-hadis ini. Dr. Walid Ani rahimahullah dah meninggal. Dia adalah orang yang banyak kumpulkan hadis ini. Saya ingat satu cerita dia. Dia kata dia pernah melawat lubang hak Syiah tunggu tu. Di lubang tu ramai orang Syiah datang. Orang ambil pasir dia, bubur dalam bekas, ambil siapa demam ambil, siapa sakit ambil pasir bagi, macam-macam. Jadi dia tanya kawan yang jaga tu, ada ke Mahdi dalam lubang ni? Dia kata tak ada. Tapi dia kata kalau dia keluar, aku nampak, aku pukul dia. Kawan yang jaga tu, yang jadi tokey tu, dia kata kenapa kau nak pukul dia? Dia kata aku dengan family sekarang ni duk dapat pendapatan dengan ni lah, jual benda ni.
Kalau dia keluar, bisnes ni mati. dia cerita. Dia kata sebenarnya dia orang pun tak percaya. Tapi itulah kepercayaan mereka, lubang di Iraq yang akan keluar. Okey.